dan akaun 3 RM200. Bukan macam tu cara pembahagian dividen KWSP yang betul. Okey, jom Essential explain semula cara betul dividen KWSP dibahagikan. Akaun KWSP memang dibahagikan kepada 3 akaun, iaitu akaun persaraan 75%, akaun sejahtera 15% dan akaun fleksibel 10%. Tapi untuk pembahagian dividen, setiap akaun akan dapat 6.15% pulangan berdasarkan jumlah simpanan dalam setiap akaun. Jom kita kira guna kalkulator dividen KWSP. Korang pergi je ke www.dividend.my untuk guna kalkulator ni. Contohnya, jumlah simpanan KWSP korang untuk setiap akaun adalah RM40,000 untuk akaun 1, RM8,000 untuk akaun 2 dan RM2,000 untuk akaun 3. Jadi, kalau setiap akaun dapat 6.15% pulangan, akaun 1 akan dapat RM2,460, akaun 2 akan dapat RM492 dan akaun 3 akan dapat RM123. Menjadikan jumlah keseluruhan dividen yang korang dapat RM3,075. Untuk yang beragama Islam, sucikan dividen KWSP kita dengan tukar akaun konvensional ke akaun syariah. Tengok je tutorial dekat video part 16 dalam playlist KWSP dan SB kami. Essential dah explain? Jangan lupa follow.